warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Nabila binti Wan Muhammad Syaufi daripada i3 TV TVPSS SK Sultan Ismail 3. Saluran rasmi yang membawakan informasi, aktiviti dan program menarik warga sekolah kita. Hari ini sekolah kami mengadakan majlis semarak Syawal SK Sultan Ismail 3 yang penuh dengan kemeriahan, kegembiraan dan semangat silaturahim. Jom kita saksikan. Saya dulu tiba, masa saya kecil mula, tapi tak apa, tak ada. Tapi kerana saya dah besar ni, kita semua ustaz-ustaz harus besar berfikir pada anak-anak kita daripada sekolah Ismail 3 ni. Maka pada hari ini kita khususnya merasmikan majlis penutupan program Qiyam Ramadan Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail 3 bagi tahun 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perasaan cikgu apabila melihat sambutan majlis semarak Syawal pada tahun ini dan apakah harapan untuk program sebegini pada masa akan datang? Baik, terima kasih Amma. Alhamdulillah tahun ni adalah tahun pertama cikgu dapat bersama dengan Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail 3 dalam majlis semarak Syawal, sambutan Syawal lah, sambutan hari raya sebelum kita tutup sekolah. Jadi alhamdulillah cikgu tengok di sini sangat meriah. Perasaan yang cikgu kata sangat gembira lah. Sebab tadi selain daripada kita buat penyampaian hadiah untuk majlis program Qiyam Ramadan, kita ada juga memberi sumbangan kepada semua murid, bukan semualah asnaf dan anak yatim. Di mana sumbangan apabila cikgu tanya penyelaras tadi, sekolah kita hari ini mendapat lebih daripada 16,000 untuk disumbangkan kepada murid-murid lah, hasil daripada kutipan sedekah daripada murid-murid, sedekah daripada guru-guru dan juga sumbangan daripada orang luar lah. Jadi harapan cikgu semoga program ini dapat diteruskan lagi di masa hadapan dan lebih ramai ibu bapa atau orang luar di sana yang memberi sumbangan supaya dapat membantu murid-murid sekolah SK Sultan Ismail 3 yang mana tidak berkemampuan. Cikgu rasa perlu diteruskan dan kita buat lebih meriah insya-Allah. Demikianlah program semarak Syawal SK Sultan Ismail 3 yang telah berlangsung dengan penuh meriah dan bermakna. Semoga program seperti ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan warga sekolah serta memupuk nilai murni dalam diri setiap murid. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis ini secara langsung maupun tidak langsung. Teruskan menyokong kami di i3 TV TVPSS SK Sultan Ismail 3 untuk lebih banyak liputan menarik pada masa akan datang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.